Makcik pengemis campak plastik berisi duit, rupa-rupanya nampak? Nampak ada kutip. Nampak tak? Inilah ni dia punya 25 ni. Seorang peniaga di pasar malam Sekincan merakam aksi seorang pengemis yang membawa bayi membuang beg plastik berisi duit. Menerusi siaran langsung yang dibuat peniaga terbabit, dia memberitahu telah beberapa kali melihat makcik itu mengemis di pasar malam tersebut. Apa yang mencurigakan adalah ada seorang lelaki yang dilihat sedang menunggu berdekatan kawasan makcik itu sedang mengemis. Melalui video yang dikongsikan, dapat dilihat makcik tersebut membuang bungkusan plastik berisi duit lalu dipungut oleh seorang lelaki yang dipercayai merupakan ahli sindiket mengemis wang. Nampak? Dah 2 kali dah tu. Itu dah beg kedua tu. Beg yang kedua tu nampak? Dapat lagi, nampak? RM10, RM5, RM10, RM5, RM1, RM2. Penuh beg, contohlah kalau penuh beg ada RM400-500. Kalau 2 beg dah sudah berapa? Umpan ni cuma bawa baby je. Minggu lepas dia bawa anak kecil, mungkin umur dalam 2-3 tahun. Orang yang sama juga. Minggu ni dia buat baby pula. Baby kecil lagi. Tak tahu lah tu anak patung ke ataupun baby betul, tak pastilah. Tapi betul-betul kecil sangat. Macam baru lahir pun ada. Cuba tengok dalam beg dah penuh. Dah 2 kali penuh dah. Yang itu beg yang kali kedua tu. Beg kedua tu. Beg yang pertama dah dia ambil. Yang itu beg yang kedua. Nampak dia buang sampah. Elok je nampak. Tak sekolah tak ada civic nampak. Orang bagi makan kat dia kan. Lepas tu sampahnya mak japak belakang. Nampak? Nampak ada kutip. Nampak tak? Inilah ni dia punya 25 ni. Paling-paling pun saya bagi 5 bulan lah. Paling tinggi lah umur saya bagi 5 bulan. Kecil lagi. Dia punya kepala pun lebih kurang saya punya perumbuk kan. Lebih kurang macam ni. Lebih kurang saya punya ni. Tangan saya ni. Halus. Entah-entah masih ada patang lagi kot. Entah-entah yang itu kot yang jaga. Tu. Entah-entah yang belakang tu kot yang jaga dia. Mungkin lah. Dia duduk belakang lagi tu. Daripada tadi lagi. Entah-entah dia kot yang jaga. Mungkin.